Terima kasih Puan Hidayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak puas hati. Tahun 1 sahaja yang bersemangat. 5, 6 nak ditegur baru semangat nanti naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Yang saya hormati Puan Samsiah binti Sulaiman, penolong kanan pentadbiran, Puan Sania binti Ismail, penolong kanan hal ehwal murid, Encik Zulkifli bin Yusuf, penolong kanan co-curriculum, Puan Syariah binti Awaldin, penolong kanan pendidikan khas, semua guru-guru, semua PPM dan anak-anak yang cikgu sayangi. Baik, ada yang kepalanya dah tereng ke kiri sebab dah nampak basikal, ya. Jangan bimbang, ya. Dengar dulu. Cikgu ingin berkata, ya, berpesan. Baik, seperti mana yang diumumkan, yang diberitahu oleh Puan Hidayu tadi, esok tahun 1 mana? Boleh tutup mulut? Okey. Tutup mulut. Jangan bercakap. Baik. Esok ialah 31 Ogos. Itu adalah tarikh keramat. Tarikh keramat di mana Malaysia merdeka. Dan kita semua, ya, sebagai warga negara Malaysia, kita patut bersyukur kita merdeka tanpa pertumpahan darah. Ada anak-anak dengar? Pejuang-pejuang kemerdekaan pergi berperang? Tidak, ya. Dan kita semua, ya, kita semua, termasuk guru, semua, tidak kira apa jua keturunan, Melayu, Cina, India, ya, dan ada juga Kadazan, ya, sudah ramai, ya, murid-murid dari Sabah, mungkin ada Bidayuh, ya, keturunan Bumi Putra di Sabah, Sarawak, ya, sudah ada, sudah menjadi warga Seksyen 20. Kita semua harus bersyukur keamanan itu kekal hingga sekarang. Ada dengar bunyi bom meletup di mana-mana? Tidak ada. Yang ada mercun. Ya. Baik, mungkin anak-anak ada mengikuti perkembangan sekarang di Syria. Tahun 1 letak jari di bibir. Letak jari di bibir. Sekarang di Syria berlaku peperangan. Berlaku pembunuhan beramai-ramai. Di Malaysia tidak. Syukur, alhamdulillah. Palestin, ya, berlaku tembak-menembak. Tidak merasa selamat berada di mana-mana tempat. Di Malaysia ada? Tidak ada. Syukur, alhamdulillah. Ya. Jadi
kita kecil, kalau dilihat di peta dunia, di peta dunia, mana ada peta dunia di sekolah ni? Ada yang tahu, ada yang tidak sedar. Di sana, bangunan blok C. Cuba, bila anak-anak ada masa lihat peta dunia itu, Malaysia ini semenanjung tanah Melayu seperti ekor cicak sahaja. Tapi kita aman zaman. Tidak ada gempa bumi, tidak ada taufan. Ya. Sekarang di Amerika berlaku ribut taufan. Tidak ada banjir besar yang mengorbankan beribu-ribu nyawa contohnya. Jadi, walaupun negara kita kecil, kita bersyukur. Aman, damai dan juga mewah. Inilah dia hasil kemerdekaan. Kalau dahulu sebelum merdeka, semasa negara kita dijajah, tentera Jepun saja yang berbasikal. Orang Melayu pada ketika itu berjalan kaki. Itu anak-anak tidak percaya, ya. Tak logik, mustahil, betul. Sebab sekarang setiap rumah sekurang-kurangnya ada berapa buah kereta? 2. Kalau ibu bekerja, ibu 1 kereta, ayah 1 kereta. Kalau tidak ada kereta, ada motosikal. Ya. Kalau kita masih dijajah, tidak mungkin. Tidak mungkin kita akan menikmati nikmat kemewahan yang disebut tadi. Okey? Kalau kamu nak tahu selebih lanjut, saya rasa sebelum ini Cikgu Zul ada bercakap berkenaan kemerdekaan, ya. Di sekolah ini tidak ramai yang lahir sebelum merdeka. Yang saya boleh ingat, ya, Cikgu Zul, Zulkifli dah ada sebelum merdeka. Kemudian Puan Jamilah, saya tak tahulah Ogos ke atau sebelum Ogos. Mana Puan Jamilah? Oktober, selepas merdeka. Ya? Jadi hanya Cikgu Zul seorang sahaja yang dilahirkan sebelum merdeka. Jadi Cikgu Zul merupakan yang paling tua lah di kalangan kita semua. Lain-lain semuanya anak merdeka, termasuk cikgu sendiri. Okey? Jadi kita syukur dilahirkan di dalam sebuah negara yang sudah merdeka. Jadi anak-anak kenalah hargai kemerdekaan itu, peliharalah kemerdekaan itu. Anak-anak semua bakal menjadi pemimpin, bakal menggantikan kami semua ini dalam masa 10 atau 15 tahun lagi. Pemimpin yang ada sekarang tidak akan kekal, kerana adat telah menjadi lumrah. Yang hidup pasti akan mati. Ya. Yang muda pun akan mati juga dengan cara lain. Tapi kalau yang dah tua tu pastilah akan meninggalkan kita lebih cepat. Anak-anak ini jagalah, jaga keselamatan supaya boleh menikmati hidup di dunia. Tetapi ini pandangan peribadi cikgu lah. Kita masih dijajah. Kenapa kita masih dijajah? Kerana kita masih mengagung-agungkan barang buatan luar negeri. Memang kita sudah merdeka, tetapi kita masih dijajah. Pemikiran kita masih dijajah. Kita
Kita tengok kedai-kedai ya. Kerusi import, kereta import. Maksudnya import ialah dari luar negeri.